Baru pertengahan bulan, tapi duit dah nak habis ni. Okay, Atika, dah hujung bulan. Macam mana kau boleh beli banyak sangat barang ni? Aku setkan bajet setiap hari supaya aku boleh beli barang-barang ni lah. Set bajet, mungkin aku boleh cuba. Saya nak beli barang ni, tapi tunggu kejap, saya tengok dulu duit ada ke tak. Tak ada. Apa kata saya guna escalator? Tapi saya nak guna escalator sekarang mudah, tapi mungkin kalau saya nak bayar balik rasa berat. Lagipun barang ni bukan penting pun. Kalau saya tak boleh beli sekarang, mungkin nanti saya boleh beli. Saya kena kumpul duit dulu buat banyak. Okay, bye-bye. Serius lah, duit aku dah nak habis. Aku rasa tak banyak belanja pun. Kau ada tulis tak senarai duit masuk dan keluar? Tak, aku ingat dalam kepala je. Oh, itulah masalah kau. Aku rasa kau boleh set. Maksudnya macam duit masuk tu macam PTPTN masuk ke, dia masih projek kerja masuk ke. Lepas tu, duit keluar tu macam senarai kau beli barang ke. Macam tu. Oh, patutlah. Aku tak perasan pun aku dah lebih berbelanja. Nanti aku akan listkan. Okey. Mana semua duit aku ni? Tinggal 57 sen je. Aduh, aku buat apa selama ni? Uish, murah-murah semua barang kat TikTok ni. Belilah. Apa? Petang ni baru petang ni. Dia boleh kot beli sikit-sikit. Aduh, apa ni Aku rasa kena buat sesuatu ni. Tak boleh aku biar lama-lama ni. Ni dah tulis dah semua duit list ni. Uish, makan, minum, beli barang, makanan ringan semua RM40. Habis duit aku macam ni. Ini duit ni. Pasal aku dah tahu dah duit aku bocor kat mana ni. So aku rasalah kan, setiap hari sebelum aku tidur aku kena tulis, aku kena rekod aku punya duit biar aku tahu aku punya duit bocor kat mana. Saya ada RM10. Tapi saya nak beli barang ni ke barang ni? Boleh lah. Saya nak pilih kemahuan ke saya nak pilih keperluan? Tapi kalau saya pilih kemahuan, nanti saya lapar kalau saya tak pilih keperluan. Saya rasa saya pilih keperluan. Sebab kalau saya pilih keperluan, bila saya dah makan, saya kenyang. Saya dah tak fikir duit dah. So saya decide RM10 ni saya akan beli makanan sebagai keperluan. Bye. Amira, cuba awak tengok dompet saya ni. Awak rasa duit saya hilang ke? Hilang? Ke awak yang tak pernah menyimpan? Ada betul juga tu. Kamu semua nak tahu tak? Kalau kamu semua menyimpan RM1 sehari, 30 hari boleh dapat RM30 tau. Cuba bayangkan kalau awak simpan RM5, lagi banyak kan? Sebab kata pepatah, sikit-sikit lama-lama boleh jadi bukit. Ish, payahlah. Apa kata? Mahalnya. Ni murah sikit. Guys, jangan lupa compare barang dulu sebelum beli tau.